So, bila jalan tak rata, dia ada bunyi. Ni apa khabar semua? Okay, baik. Hari ni, kita nak sembang pasal kereta Honda. Okay, baik. Honda ni, dia tukar minyak hitam, pakai minyak hitam 1040 Yaco. Tapi kita bukan nak sembang pasal Honda ni, kita nak sembang pasal Honda yang ni. Tengok sana. Bukan sini, tengok sana. Okay. Honda ni, apa masalah dia? Nampak ni. Kita dah buka dah. Okay. Problem dia, ni Okay. Nampak ni. Apa ni? Ini bukan bearing tayar tau. Ini dia main servo mounting. Okay, apa jadi kat servo mounting dia ni? Owner dia baru je lagi tukar. Okay. Tapi tak tahulah macam mana dia boleh pecah. Nampak? So, bila jalan tak rata, dia ada bunyi. Dia ada bunyi. So, solution masalah ni kita suggest pada owner untuk ganti skuter servo mounting yang baru dan selesailah masalah. Bagi korang yang ada masalah sama macam ni, nak check suspension, nak check aircon, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sambil Tambun Ipoh. Nak cari Yaco pun boleh. Halo Roger kami. Bye-bye.